Sejak di bawah Madani, Badan-Badan Peguam Kuasa, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, tabik kepada mereka. Polis Diraja Malaysia, PDRM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM. Dan Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC. Dan saya betul, ambil perhatian. Kerana berapa jumlah yang kita capai, perolehi dari rampasan dan kutipan medal penalti. Rekod dalam sejarah kita dan rantau kita. Penalti yang dirampas dan kutip untuk 2023 dan 2024, 2025 mencecah hampir 15.5 bilion ringgit. Terbaru PDRM berjaya menumpaskan sindiket haram terancang di Pulau Pinang dan Pelabuhan Kelang. Demikian maksud kami. Nak kena faham itu maksudnya tata kelola dalam pemerintahan. 15 bilion yang telah lesap ke mana bertahun-tahun sekarang dapat kita rampas daripada dan untuk memberikan faedah kepada rakyat. Bayangkan berapa lama puluhan tahun dibiarkan begitu rupa. Bayangkan 2 tahun 15.5 bilion ringgit yang hanya dikutip. Untuk apa kita kenakan cukai lagi? Kalau benar kita dapat elakkan ketirisan, mengelakkan rasuah dan penyelewengan. Tidak dapat dimungkiri bahawa segala ketirisan yang telah diterbiar sekian lama kerana kurangnya tekad politik selain daripada retorik bicara. Ini tindakan yang kita ambil selama ini, alhamdulillah.